Hai guys, bertemu lagi kita dalam Abawan Family Vlog. Oke, hari ini saya sedang berada di kebun. Oke, hari ini kita nak menjelajah sedikit kebun kita. Sebab dekat sini ada macam-macam buah-buahan. Buah dabai pun ada. Oke, buah durian pun ada. Buah apa lagi? Bambangan. Atas sana ada buah bambangan. Nanti saya tunjukkan guys. Oke, tapi hari ini saya nak tunjukkan sedikit dulu. Bukan nak tunjukkan sedikit, nak tunjukkan sesuatu. Nampak tak? Nih. Ini adalah buah dabai yang sudah jatuh dari pokok. Di pokok di atas. Okay, buah ni sudah dimakan oleh tupai dan juga burung. Burung tiong lah. Paling suka burung tiong, paling suka makan ya. Oke, hari ini saya nak mencari buah. Macam-macam buah yang saya cari dekat sini. Tapi hari ini saya jumpa satu lagi buah. Ini nih. Nampak terbulat. Itu. Oke, itu bulat-bulat itu. Ini dia. Dia macam bola apa nama nih? Tenis. Oke. Ini adalah kita panggil buah ranggil guys, buah ranggil. Oke, makan buah ni dia rasa dia macam kalau pernah tengok buah koko macam itu dia, oke. Saya nak buka dia, oke. Kita buka macam ni. Tapi ini dia belum masak lagi lah, oke. Dia belum masak lagi. Susah sikit guys ya, nak buka dia sebab isi dia dia punya kulit isi dia tu tebal sangat. Dia punya buah macam ni, dia punya isi dia sikit dia guys. Oke. Dia punya haruman dia wangi. Dan ada sesengah orang dulu dia suka sangat ambil dia punya kulit, dia jemur kulit ni, jemur dekat panas terik. Lepas tu dia buat macam sabun ataupun sempu. Boleh buat sempu ni guys. Dia punya kulit ni. Saya belum makan lagi. Tak boleh makan sebab manis. Memang manis. Buah ni memang manis. Dia sebiji macam satu lagi buah. Saya lupa buah apa. Saya lupa kalau orang panggil buah puak lah. Tak tahu apa buah tu. Oke. Dan di atas pokok sana tu. Oke. Jom tengok. Ada nampak tu. Itu adalah buah. Kita panggil bambangan ataupun kalau kami panggil itu buah mawang. Oke, jom kita zoom dia. Nampak tak? Ada nampak? Itu dia. Banyak tak? Itu dia. Oke, sekarang saya nak masuk hutan sana. Kita nak tengok sama ada buah ataupun tidak yang jatuh. Oke, nanti kita tengoklah macam mana. Oke, jom. Kita pergi tengok. Hutan ni taklah begitu tebal lah. Ini hutan kebun biasalah. Sebab lama sangat tidak ditebas. Oke, kita lihat sama ada dia ada buah atau tidak yang telah jatuh. Oke guys, kita sedang mencari. Kita nak tengok ke depan sana lagi. Kalau nampak. Sebab tadi saya tengok dekat sini ada buah. Ni pokok pakan, buah pakan ataupun buah nyekak lah kalau Iban panggil. Oke, jom kita lihat. Tapi tidak ada buah lah. Harap kita jumpa. Ada sebiji guys. Ini dia sebiji. Wah, sangat bernasib hari ini kita jumpa satu biji buah. Oke teman-teman, saya jumpa satu biji buah. Aduh, nampaknya ada sesuatu menggigit saya dekat sini. Ini yang saya malas sampai sini. Sebab sini ada banyak orang panggil semut api. Ini dia. Buah bambangan baru jatuh, masih lagi bergetah. Saya tak boleh lama sangat sini. Sebab rasanya ada semut ataupun semada orang panggil. Oke, lagipun atas sana tu ada buah. Takut nanti jatuh. Oke, saya simpan lah. Ini saya simpan. Kita nak lihat ke bawah lagi kalau ada. Harap-harap kita jumpa lagi guys. Tapi saya rasa tidak ada lah, dia jatuh. Kadang-kadang dia jatuh sedikit ya. Sebiji. Ini tanah. Kalau macam ni dia tanah dia senang sikit nak lihat. Kalau macam ni susah. Oke. Kita nak lihat lagi kalau ada. Jangan jumpa semut tu lagi. Sudah. Sakit juga kena gigit. Waduh, semada api orang panggil itu. Jom. Kita pergi sini.
Ini kawasan semak guys. Kalau kita lihat kawasan semak ni, ini kayu belian. Ini kayu belian. Tengok berapa besar. Belian kah? Ya betul. Belian. Kalau tak pernah tengok belian, inilah pokok belian. Okey teman-teman, inilah kita panggil pokok belian. Ini yang hidup, bukan kalau yang hitam tu dia sudah mati, dan ini yang masih hidup lagi. Ini dia punya anak, ini dia punya ibu. Nampak tak daun? Daun dia besar. Okey guys, kita lihat lagi. Saya tadi macam nampak sesuatu. Harap-harap saya terjumpa. Rasa-rasanya diakah itu? Mari kita lihat. Ada satu lagi guys, di bawah sana. Ada nampak? Itu dia. Okey, jom kita pergi ke bawah. Saya jumpa lagi satu buah. Baru jatuh ni saya ingat. Ini pun baru jatuh juga ni. Ini jalan. Okey, kita pergi sana. Ini ke sini. Ini senang sikit. Ya, itu yang baru jatuh. Tapi jalannya agak sulit. Ya, kita kena perlahan. Takut nak jatuh. Saya pegang kamera satu tangan ini. Ya. Besar, ini lagi besar. Ini lagi besar. Saya ini baru jatuh guys. Saya jumpa. Ya. Jumpa satu lagi. Baru jatuh. Ini kita jumpa guys. Baru jatuh saya ingat. Saya tak boleh lama-lama dekat sini. Takut nanti ada jatuh, terkena kepala. Okey, kita simpan di belakang. Okey. Jom kita gerak lagi. Harap-harap kita jumpa lagi guys. Tengok. Inilah cabaran. Ada semak-semak. Tidak ada. Kalau ada pun kita pergi sana. Boleh juga tengok. Tapi perjalanan agak susah sikit guys. Ini kita panggil bemban. Ini bemban. Belum pernah tengok bemban. Inilah bemban. Orang dulu suka sangat cari bemban. Inilah dia bemban. Kalau dulu banyak babi dekat sini, tapi sekarang tidak ada babi guys. Tidak ada babi. Babi sudah pupus karena sakit. Rasa nak pergi sana apa tidak? Susah sikit jalan. Jalan pusat sikit apa? Kita pergi naik atas kembali. Takut nanti ada buah-buah. Ada buah yang jatuh. Kita naiklah. Tapal kita dapat buah. 2 biji pun sudah cukup. Okey guys, saya nak naik kembali. Kita nak melihat lagi kalau ada lagi jatuh di tepi. Tapi kalau bahagian sini dia kurang sikit. Bahagian sana dia banyak. Bahagian sini kurang. Itu pun bergantung. Kalau ada jatuh pergi sini, ada rezeki kita jumpa lah. Ya, kalau ada rezeki kita terjumpa. Kalau tak ada rezeki, tak ada lah. Biasa memang tak ada. Kita kembali pergi sana lagi. Kalau musim buah inilah keseronokan. Keseronokan mencari buah-buahan yang terdapat di kebun. Saya nak pergi ke sini pula. Kalau ada tengok. Harap ada. Nampaknya tidak ada guys. Ini memang baru jatuh nih. Baru jatuh tadi pagi. 2 biji kita jumpa. Tapi tidak ada lagi. Kita jumpa 2 biji aja guys. Nampaknya kita kena pulang lah. Okey guys. Kita nak kembali ke pangkal jalan. Untuk mengelakkan buah jatuh dari atas, kita kena cepat. Tak boleh lama duduk sini. Wah. Kalau dekat atas sana ada macam-macam buah. Ada buah jambu, buah langsat, buah rambutan. Aduh, dia datang lagi. Okey, macam-macam buah yang ada kat sana. Rasa-rasanya saya sudah dapat apa yang saya dapat tadi. Okey, di sini pun saya sudah dapat buah dabai. Okey, rasa-rasanya saya nak pulang lah. Okey guys, kita nak pulang. Itu saja guys. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Kita pergilah. Balik dulu guys.
Ini pantu, ini pantu. Dia sudah tua sudah. Tinggal batang. Dia punya batang. Kalau saya menjumbut, itu ada umbut. Nah, itu umbut dia. Ini batang dia. Aduh. Saya nak kena balik lah. Oke guys, terima kasih kerana menonton. Bye bye.